Hai, selamat datang ke channel aku Low Budget Hobby. Selamat datang. Hari ni kita akan saja bawa anak isteri ke Ion 18 Ipoh. Kami asalnya nak tengok wayang, tapi memang nak tengok wayang lah. Tapi isteri aku ada cakap ada kedai Pokemon, ada kedai kad, kedai hobby and collection. Mari kita pergi terjah kedai tu. Kedai ni berada di tingkat 1. Tingkat 1 bersebelahan dengan Maxis tak silap. Ya, itu dia kedai dia, Box Hunt. Kedai ni kedai baru ni, tak silap. Sebab aku tak tahu kedai ni, isteri aku yang tunjuk. Kedai ni ada cawangan di Shah Alam, KL ada. Dan sini barulah. Itu dia. Mantap. Anak aku nak Pokemon. Yang fake boleh lah, yang ni tak boleh. Bermacam-macam pilihan kad ada ni. Siapa-siapa nak bawa anak bolehlah datang ke sini. Oh, bini aku berkenannya ni. Comel-comel katanya. Itu dia pilihan anakku. Dan pilihan aku Inferno X. Dan pilihan isteri aku Journey Together. Japanese set. Okey, selesai membeli. Okey, sekarang kita ada di dalam studio. Di dalam kereta. Dan ada 2 Inferno X dan 1 Journey Together. Kita akan buka pack ni. Aku tak adalah mengharapkan apa-apa sebab ini adalah random pack kan. Down Koro Darah muka. Ya, tiada hit. Barai. Baiklah, Journey Together. Drago kan. Latot. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini sahaja yang kami dapat. Assalamualaikum semua.